Saya Muhammad Syabil. Saya Zuhaira Aisyah. Saya Nurul Asma. Saya Aisyah Madiha. Sekolah Menengah Kebangsaan Kem Kedah terletak di daerah Alu Gajah, Negeri Melaka. Mempunyai murid sekitar 851 orang. Visi yang digunakan ialah pendidikan berkualiti, lisan terdidik negara sejahtera. Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kem Kedah ialah Encik Muhammad bin Haji Asri. Saya akan menceritakan tentang penataan masalah. Nombor 1, penggunaan elektrik di Malaysia semakin meningkat disebabkan beberapa faktor. Yang kedua, persekitaran rumah yang gelap pada waktu malam disebabkan kurang lampu jalan. Dan yang ketiga, penggunaan elektrik yang tinggi menyebabkan bayaran bil api meningkat. Saya akan menguraikan tentang idea projek kami. Sumber asal idea projek ini ialah kincir angin. Contoh kawasan punya kincir angin ialah Denmark dan Netherlands. Tenaga angin ialah tenaga kinetik yang dihasilkan oleh pergerakan angin dan boleh menghasilkan tenaga elektrik menggunakan kincir angin. Kami menggunakan kincir angin sebagai projek utama dalam projek kami. Saya akan memberitahukan tentang kos produk yang kami butuhkan. Yang pertama ialah mentol berharga RM6.30. Yang kedua ialah gam gajah berharga RM2.90. Yang ketiga ialah motor kipas berharga RM16.50. Yang keempat ialah bilah kapas yang berharga RM4.90. Yang kelima ialah pipe PVC 4 inci 1M berharga RM10. Yang keenam ialah tong cat kosong berharga RM7. Yang ketujuh ialah pipe PVC 40mm berharga RM7.50. Yang ke-8 ialah pipe PVC elbow 45 darjah berharga RM1.80. Yang ke-9 ialah paku berharga RM3. Dan yang terakhir sekali ialah pemetik api berharga RM1.20. Ini adalah contoh lakaran dan langkah-langkah untuk menghasilkan produk kami. Yang pertama, sediakan motor dan masukkan ke dalam bekas tong cat yang dipotong siap. Kemudian, pakukan pada bekas cat tersebut. Yang kedua, sediakan paip PVC yang saiz besar dan tebukkan lubang pada paip. Kemudian, sediakan paip PVC kecil dan lekatkan pada lubang yang ditebuk. Selepas itu, paip PVC kecil akan dilekatkan dengan PVC elbow 45 darjah. Masukkan wayar motor ke dalam lubang dan disambungkan ke mentol. Lekatkan mentol pada paip PVC menggunakan gam gajah. Yang ketiga, panaskan bilah kipas dan bengkokkan sedikit bilah kipas. Kemudian, masukkan bilah kipas pada motor.